Sahabat-sahabat, beberapa hari ini media sosial hangat memperkatakan satu kenyataan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor. Beliau berkata orang India ada India, orang Cina ada Cina, orang Kemboja ada Kemboja, orang Siam ada Thailand. Melayu di mana? Melayu di sini saja. Tuan-tuan sekalian, Melayu tak ada arah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India, orang Cina ada Cina, orang Kemboja ada Kemboja, orang Siam ada Thailand. Melayu di mana? Melayu di sini saja. Kenyataan itu segera mengundang pelbagai reaksi. Ada yang mempertahankan atas alasan sejarah orang Melayu di bumi ini. Ada juga yang mengkritiknya kerana merasakan kenyataan itu seolah-olah menggambarkan rakyat Malaysia berketurunan Cina dan India mempunyai tanah air yang lain. Kemudian, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said memberikan satu respon yang cukup menarik. Beliau menegaskan bahawa Malaysia ialah satu-satunya tanah air bagi jutaan rakyat Malaysia. Bagi mereka yang lahir di sini, membesar di sini, bekerja di sini dan membina keluarga di sini, Malaysia bukan sekadar tempat tinggal. Malaysia ialah tanah air mereka. Sahabat-sahabat, saya tidak mahu terburu-buru mengatakan siapa yang betul dan siapa yang salah. Kerana jika kita hanya berhenti pada mempertahankan atau mengecam satu kenyataan, kita mungkin terlepas persoalan yang jauh lebih besar. Apakah sebenarnya tanah air seorang warga negara Malaysia? Untuk menjawab soalan itu, kita mesti membezakan antara sejarah dan realiti kenegaraan hari ini. Tidak dinafikan, orang Melayu mempunyai sejarah yang panjang di bumi ini. Datuk nenek sebahagian kita pernah melalui zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian muncul negeri-negeri Melayu. Selepas itu lahirlah Persekutuan Tanah Melayu. Semua ini adalah sebahagian daripada rentetan sejarah yang membentuk negara kita pada hari ini. Walaupun tak semua, kita tak nafikan bahawa walaupun tak semua datuk nenek kita lalui hal seperti ini, seperti mana yang telah diakui oleh Menteri Besar Negeri Kedah berkenaan bahawa dia menyatakan bahawa Tok Wan dia berasal dari tanah besar Cina. Tetapi sejarah tidak berhenti sekadar itu sahaja. Pada 16 September 1963, satu entiti baharu dibentuk. Namanya bukan lagi Persekutuan Tanah Melayu. Namanya ialah Malaysia. Sejak hari itu, Sabah, Sarawak dan ketika itu Singapura bersama-sama membentuk sebuah negara baharu yang mempunyai satu perlembagaan persekutuan dan satu kewarganegaraan. Sebab itu, apabila kita bercakap tentang negara hari ini, kita tidak boleh hanya berhenti pada sejarah. Kita juga mesti melihat kepada perlembagaan yang menjadi asas kewujudan negara Malaysia. Di bawah perlembagaan inilah lahirnya satu identiti kenegaraan yang sangat penting. Warga negara Malaysia. Inilah identiti yang mengikat kita sebagai sebuah negara. Melayu, Cina, India, Siam, Iban, Kadazan mahupun Bidayuh, apatah lagi orang asli, semuanya mungkin berbeza daripada sudut ras, daripada sudut bangsa. Tetapi apabila bercakap tentang negara, kita berkongsi satu kewarganegaraan yang sama. Di sinilah saya fikir ramai orang tersalah faham. Apabila kita mengatakan Malaysia ialah tanah air setiap warga negara, ia bukan bermaksud kita menafikan kedudukan istimewa orang Melayu. Perlembagaan Malaysia sendiri mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera, kedudukan Raja-Raja Melayu, Islam sebagai agama persekutuan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Semua itu pastinya kekal dan tidak akan berubah. Tidak boleh berubah. Tetapi dalam masa yang sama, perlembagaan juga mengiktiraf bahawa mereka yang menjadi warga negara Malaysia mempunyai sebuah negara yang sama. Sebab itulah saya melihat isu ini bukan sekadar tentang kenyataan Sanusi ataupun jawapan daripada Datuk Seri Azalina. Isunya lebih besar daripada itu. Apakah kita sedang mendidik rakyat untuk melihat Malaysia melalui perlembagaan dan kewarganegaraan, atau kita masih mendidik mereka melihat negara hanya melalui lensa satu-satu kaum? Kerana jawapan kepada persoalan itu akan menentukan sama ada kita benar-benar sedang membina sebuah negara atau sekadar mewarisi sejarah tanpa membina masa depan. Sahabat-sahabat, masalah kita bukan kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Malaysia memang dilahirkan sebagai sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian bangsa, kepelbagaian budaya dan juga agama. Masalah sebenar ialah apabila ahli politik terus mendidik rakyat melihat negara melalui identiti kaum, seolah-olah kaum itu ialah asas utama sebuah negara. Sedangkan sejak penubuhan Malaysia, cita-cita kita jauh lebih besar daripada itu. Kita bukan sekadar mahu membina sebuah kerajaan, kita mahu membina sebuah negara bangsa. Apakah yang dimaksudkan dengan negara bangsa? Negara bangsa bukan bermaksud semua orang mesti jadi Melayu. Bukan juga bermaksud orang Melayu kehilangan identiti dia. Bukan juga bermaksud orang Cina perlu melupakan budayanya. Bukan bermaksud orang India mesti meninggalkan warisannya. Negara bangsa bermaksud
Walaupun kita berbeza daripada sudut bangsa, kita berkongsi satu negara, satu perlembagaan, satu kewarganegaraan dan satu masa depan secara bersama. Sebab itulah saya bimbang apabila naratif politik terlalu banyak mengajar rakyat melihat sesama sendiri berdasarkan asal usul keturunan. Kerana apabila anak-anak kita membesar dengan naratif-naratif seperti ini, mereka akan mula bertanya, negara ini sebenarnya milik siapa? Sedangkan soalan yang sepatutnya kita ajarkan mereka untuk bertanya ialah, apakah tanggungjawab saya sebagai rakyat Malaysia, sebuah negara? Politik kaum sentiasa bertanya-tanya tentang kaum saya dapat apa, tetapi pembinaan negara bertanya apa yang terbaik untuk negara kita Malaysia. Sahabat-sahabat, ini tidak bermaksud kita menghapuskan hak-hak satu kaum seperti hak orang Melayu. Hak orang Melayu, kedudukan Bumi Putera, institusi Raja-Raja Melayu, Islam sebagai agama persekutuan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tetap menjadi sebahagian daripada asas negara yang dijamin di dalam perlembagaan. Tetapi semua itu sepatutnya menjadi kekuatan untuk menyatukan negara, bukan bahan untuk memisahkan rakyat. Kerana akhirnya anak Melayu akan membina masa depan di Malaysia, anak Cina akan membina masa depan di Malaysia, anak India akan membina masa depan di Malaysia, anak Iban, anak Kadazan, demikian juga anak Siam, anak orang asli dan sebagainya. Mereka semua akan mewarisi negara yang sama, negara yang kita tinggal pada hari ini. Persoalannya, apakah negara yang kita tinggalkan kepada mereka nanti dibina atas semangat perlembagaan dan kewarganegaraan atau terus dibelenggu dengan politik yang melihat rakyat melalui lensa kaum? Sahabat-sahabat, sebagai orang Islam, akhirnya kita tidak menilai sesuatu isu berdasarkan semata-mata sentimen. Kita menilainya berdasarkan daripada petunjuk Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah melarang manusia mempunyai bangsa. Malah Allah Ta'ala sendiri yang mencipta manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah Ta'ala sebut, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Anda rujuk dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah tidak menghapuskan bangsa, tetapi Allah juga tidak membenarkan bangsa menjadi ukuran kemuliaan satu-satu manusia. Kemudian Allah Ta'ala memberikan satu lagi neraca. Allah Ta'ala sebut, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, itulah yang lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Inilah asas sebuah negara yang adil. Dia bukan sekadar sentimen, bukan sekadar emosi, tetapi tegak kepada keadilan. Dan apabila kita melihat bagaimana Rasulullah SAW membina Madinah, baginda tidak memadamkan identiti kaum daripada Aus, tidak memadamkan Khazraj, tidak memadamkan kabilah-kabilah Arab. Malah masyarakat Yahudi juga kekal dengan identiti mereka. Tetapi semuanya hidup di bawah satu piagam yang mengikat hak, tanggungjawab dan keamanan bersama. Sahabat-sahabat, Malaysia juga tidak meminta kita menjadi bangsa yang sama. Malaysia tidak meminta orang Melayu berhenti menjadi Melayu, tidak meminta orang Cina berhenti menjadi Cina, tidak meminta orang India berhenti menjadi seorang India. Yang Malaysia perlukan ialah satu perkara. Apabila kita bercakap tentang negara, kita mengaku bahawa negara ini ialah tanah air kita bersama. Kita mempertahankan perlembagaan yang menjadi asas negara kita. Kita menghormati kedudukan yang telah dijamin oleh perlembagaan dan kita tidak membiarkan sentimen kaum mengatasi tanggungjawab kita sebagai warga negara. Kerana akhirnya anak-anak kita tidak akan mewarisi negara China, mereka tidak akan mewarisi negara India, mereka juga tidak akan kembali kepada persekutuan tanah Melayu dahulu. Mereka hanya akan mewarisi negara Malaysia. Sahabat-sahabat, sejarah mengajar kita dari mana kita datang, tetapi masa depan menuntut kita menentukan ke mana arah kita mahu bawa negara kita ini. Adakah kita mahu terus mendidik anak-anak kita melihat Malaysia melalui lensa kaum, atau kita mahu membina sebuah negara yang bersatu di bawah perlembagaan tanpa mengorbankan identiti dan hak yang dijamin kepada setiap kaum?